Hai guys, hari ni kita main game Puzzle Tower. Dan selamat datang ke channel Fatih Vlogs. Okey, korang tahu kan yang channel Amniki tu? Okey, kita pindah ke channel ni sekarang ke? Alright. Hari ni bulan ni kan bulan puasa. Jadi hari ni Fatih main Tower puasa. Okey, mari kita main game Tower dia. Tower dia, korang tahu ke Tower puasa ni? Korang boleh search dekat Roblox Tower puasa. Okey. Game dia, kalau malam korang kena masuk dekat tempat yang kena buka puasa tu. Lepas tu kalau pagi korang boleh main hobby tu. Kalau korang tak duduk dekat dia punya buka puasa tu kan, korang boleh mati. Okey. Korang boleh mati lah dekat hobby ni. Jom. Alright. Ya. Okay. Dah, kita kena masuk ni. Kalau tidak macam diorang tu, boleh mati tu. Oh, kita kena makan lah. Sebab dah maghrib, kita makan. Nyam. Okay. Korang ada batal lagi ke dekat bulan puasa ni? Fatih belum lagi. Okay. Jom. Okay, yang siapa belum tahu Fatih ni siapa? Fatih ni masih budak kecil, baru darjah 3. Lepas tu siapa yang nak banyak tengok lagi, korang boleh tengok dekat ni. Dekat apa namanya? Channel Amniki. Korang boleh search AMNEQY Amniki. Dekat situ banyak jugalah channel. Okay. Tapi sekarang kita buat channel baru ya. Korang siapa yang tengok tu, bolehlah tengok kat sini. Okay, jom. Kena pakai songkok korang. Kita pakai songkok. Cepat, dah azan dah. Kalau tidak kita boleh mati korang. Lari. Mengejar lah. Alah, mati pula dah kita. Kita terjatuh orang. No. Alah, tadi elok-elok dah. Azan dah sampai lah, tiba-tiba kita mati pula dah. Alah, kita buka puasa dulu. Nyam. Kita buka puasa dulu. Nyam. Oh, sedap betul. Kita pergi lagi dekat buka puasa seterusnya. Korang puasa tak hari ni? Ada puasa? Lah, boleh lah kita puasa kan. Siapa yang baru belajar puasa tu, okay, semangat untuk meneruskan puasa kamu. Okay, jom kita apa ni? Okay. Nyam. Muka kita sigma. Okay, jom nak bagi dah. Jom. Okay. Dah. Ini susah sikit korang. Okay, jom. Ni, yang ni korang boleh pergi ke tepi sini. Lepas tu korang boleh. Dah. Ni. Okay, sini korang. Betul. Okay. Korang dah batal ke belum? Korang ada yang batal ke belum? Batal belum lagi. Tak ada yang batal lagi bulan ni. Jadi korang bolehlah kalau korang siapa yang bahasa penuh lagi tu pro pula hebat. Dia boleh menahan puasa perutnya. Korang tahu tak puasa tu untuk apa? Puasa tu untuk apa namanya? Jadi kita macam orang miskin yang susah nak makan tu. Jadi kita kena contoh jadi macam diorang. Diorang tu walaupun dah puasa, tapi kita kan buka maghrib kan. Tapi kalau diorang walaupun dah maghrib, diorang tak boleh makan. Kalau diorang ada makanan, diorang boleh makan. Tapi siapa yang tak ada makanan tu, kesian. Walaupun dah buka puasa tapi dia tak makan lagi. Macam tu lah kalau korang siapa yang tak puasa tu. Siapa yang puasa tu. Aduh, alah, ingat tembus korang. Aduh, tiba-tiba rupanya ada dinding. Kita teruskan gini. Okay, dah. Buka puasa dah. Apa tu korang? Jenaik. Apa ni korang? Tak tembus. Tuan. Kita tunggu dulu. Banyak orang mati. Sebab apa? Sebab ada orang tak buka puasa lagi. Kalau kena buka puasa macam ni. Jom.
Kita korang. Cepat. Ya. Jom. Kita main tempat ni. Kita main game. Puasa. Tahun ni kita kena puasa. Aduh lah. Ya. Alright, korang. Ada bulan. Okay, kita tunggu kat depan ni je korang. Nanti kalau pagi tu kita pergi terus. Kita tunggu je. Lagi sikit lagi. Okay, jom. Okay, jom korang. Ya. Okay, mantap. Kita lompat dekat yang tebal ni. Sampai yang macam kabur-kabur tu jangan lompat. Alah. Kita kena lompat kat situ kan. Aduh lah. Tak ingat korang. Sorry. Kita asyik ulang kat sini je tadi kan. Kita pakai ni korang. Betul kita pakai ni. Nampak macam handsome tu kan. Pukul Sigma. Okay, jom. Ramai yang mati. Itulah akibatnya kalau tak nak buka puasa. Dia kelaparan dan mati. Jom. Kita dah handsome macam ni. Jomlah kita pergi Baitawan dulu. Siapa yang main roket? Siapa yang main roket tu noob? Sebab lemah. Sebab apa? Sebab dia mantap. Tempat-tempat tu. Mari kita buka puasa korang. Nyam. Banyak yang makanan sedap. Ada mi sup. Macam-macam lagi. Ada cookies. Ada kuih. Banyaklah. Ya, kita pergi tak ada. Jom. Dah bagi korang. Jom. Ya. Kita terus ke perjalanan kita. Ya. Alright. Ada orang jatuh orang. Kesian dia. Mati. Ya. Okay. Yup. Okay, mantap. Jom korang. Ya. Cepat korang. Dah kat bawah dah. Ya. Jom kita makan dulu. Ada tacos. Itu ada misuk. Fatih suka misuk. Nyam. Sedapnya. Kita tunggu depan ni. Tak sabarnya. Okay, jom korang. Ya, cepat korang. Hati-hati Obi susah sikit. Dia korang kena berhati-hati. Kesini hilang. Jadi korang kena cepat. Siapa yang duduk situ lama-lama boleh mati. Jadi korang boleh mati lah kalau korang jatuh situ tu. Cepat. Ya. Tempat-tempat korang. Kenapa lagi ni? Ada kuih. Tapak kuda. Nyam. Sedapnya. Nyam. Ada fried chicken. Sedapnya. Nyam. Alright. Jom. Alright, jom. Okay. Aduh, halah korang. Kita mati. No. Okay. Korang. Kita macam asal chapter tu korang. Coba. Jom kita macam chapter tu. Alright, jom. Alah, aku sudah. Cepat. Nanti terlambat korang. Kita main jetpack je lah. Kalau lama juga ni kalau main ni. Aduh, alah korang. Tak sampai. Okay lah, korang. Sampai sini je dulu kita main channel. Alright. Lain-lain kali Fatih buat lagi channel esok ke hari ni ke nanti ke. Okey lah korang. Sampai sini je lah channel kita hari ni. Bye. Nanti kita jumpa lagi video depan. Alright.